Assalamualaikum guys. Dah lama aku tak buat konten ni. Tahulah. Sebab dalam sebulan ni memang aku tengah frust gila, tengah down gila, aku semua buntu, aku tak tahu nak buat apa. Yelah, nak kerja tak boleh. Lepas tu job wedding pun semua cancel. Macam semua fotografer pun memang, apa orang cakap, yelah, tak ada income apa semua. So aku dekat rumah mengasuh je lah. Marisa. Anak aku bukan duduk situ pun, dia ada duduk dalam kasip belakang tu. Cuma wife aku dalam klinik sekarang, ada nak beli ubat sikit. So sekejap lagi aku nak hantar dia orang balik rumah. Lepas tu aku nak pergi besuk sekejap, ambil barang dengan Zual. So minta-minta lah, tak ada Roblox lah. Sebab aku nak pergi besuk pun ambil barang ni, bukan nak buat apa pun. So aku ingat nak pakai GoPro je buat vlog. Sebab dalam kereta macam payah aja aku nak pegang kamera ni. So ni nak tampal mana-mana pakai benda ni. Masalahnya aku lupa nak charge dua-dua bateri. Aduh, sekejap Okay, bateri pun dah kena charge. Tadi aku dah hantar anak bini aku balik rumah. So sekarang ni jom lah pergi besut. Tu aku dah setting dah GoPro. Nampak? Sebab bukan apa tau, payah juga nak pegang Gorilla Pod ni. So aku tukar pada GoPro lah. Nanti korang komen, bagilah komen yang mana korang prefer tengok video footage daripada M50 ke daripada GoPro. Senang aku nak set up kan, mana korang prefer tengok lah. Cerita kali ni panjang sikit lah. Vlog kali ni panjang sikit sebab dah sebulan aku tak buat video kan. Tak buat sebab apa tau, PKP, MCO, mengasuh anakku. So macam aku tak ada masa sangat nak buat konten. Aku sebenarnya ada juga job lain, macam aku shoot wedding juga kadang-kadang. So basically dua-dua aku punya source of income memang tak ada. So at the moment aku just mengharapkan duit saving aku. Terfikir juga nak jual, itulah nak buat benda ni lah. Tapi itulah masa pun tak ada. Sekarang ni dah PKP fasa kelima. Tapi tak tahulah bila industri tourism, pelancongan nak resume balik macam biasa. Sebab apa? At the moment international flight memang terus kena ban. No flights coming in or coming out unless kalau nak bawa balik kita punya citizen ataupun flight luar datang Malaysia, dia nak bawa balik dia orang punya citizen. Untuk mereka yang kerja perhotelan, oh confirm jobless lah. Macam yelah, aku faham sangat lah sebab aku pun kerja dalam industri pelancongan. Kalau ikutkan lah Cepa dengan you pun, aku kesian dekat dia orang sebenarnya. Yelah, nak overhead cost semua nak tanggung. Sewa kedai dekat pulau bukan murah tau, few thousand jugalah. Kalau kata lot kedai dekat darat, lot bangunan kedai, kalau sewa sebulan 2,000, ni double or triple lah the cost kalau dekat pulau. Kita hanya merancang kan. So sekarang kita naik apa, Jabatan Datuk Ali. So tu view dia. Cuaca cantik. Kalau driving ni, cuaca cantik. Depan tadi ada Roblox. So aku masuk jalan kampung. Roblox dekat ni, dekat Sepadan. Oi, lawa macam ni. Sekejap aku tunjuk kau. Cuaca elok. Nampak? Kau nampak tak? Tengah laut tu, Pontian. Tempat kerja tu. Ya Allah, jalan buruk jap. Sekejap kita melencong jap.
Kau tahu tak 2 bulan tak kerja, tak masuk pulau, dia punya nampak laut tu excited gila. Cuaca cantik. Okey lah. Kita pergi rumah Suar dulu. Okey. Sampai lah. Sekejap. Sekejap. A few moments later. Yes, dah dapat. Allah Robi, Allah. Aku rasa ada benda yang aku tertinggal ni. Kalau tak silap aku charger kamera tu. Ya, kamera dia ni. Ada. Charger. Kan aku dah cakap. Tu lah confirm aku tertinggal charger kamera, bukan charger bateri, charger strobe apa semua. Charger kamera tu sendiri aku tertinggal dekat pulau. Sebab just sebelum aku keluar pulau 16 hari bulan ataupun 17 hari bulan itu, aku dah simpan semua dalam beg. Biasa aku memang macam tu, aku simpan semua dalam beg sebelum aku balik cuti 2-3 hari. Tapi aku tak ingat yang pasal charger tu. Mesti tertinggal dalam office. So tak apa. Next time lah. Okay, jom balik. Mau vlog macam biasa. Oh, jalan. Okay. Dia keluar jalan tadi balik ni. So jom balik. Dari tadi lagi jom balik. Tak gerak-gerak. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Sebab kenapa aku ambil pack kamera ni, sebab dekat dive center sekarang, dekat Sea Forest, yang ada cuma Yo, Cik Bah, Alisha, anak dia orang dengan Nakib. Kalau tak silap aku, dia orang nak balik nanti hari raya, dia orang nak balik kampung. So which means takkan ada orang dekat office, dekat dive center lah, untuk mengelakkan sebarang kerugian. So sebab tu aku minta tolong Yo, bila kalau dia masuk, kalau dia dah berpulau masuk ke darat, masuk ke Besung untuk beli barang apa semua, minta tolong bawa masuk pack kamera. Bukan sebab aku nak pakai, tak, tapi sebab aku risau tu lah. Yang kamera ni yang tu kalau hilang tu sakit hati lah. So Yo bagi dekat Suar, sebab rumah Suar dekat Besung tu je. So aku ambil dengan Suar je lah. Just a peace of mind lah. Takkan kau nak tinggal semua barang berharga dekat pulau. Ya, kita call Kau Siap, tanya dia buat apa. Oi, tidur. Ya Allah, kita kubur salah ni. Boleh ada mampu kan? Nak bawa misai? Oh, saya PKP. Habis PKP apa tau? Hai kamera sikit. Hai sikit. Oh, ada orang ambil ni. Ada. Dia dah post je aku punya soalan dengan manual. Aku tak tahu pula kan tu. Nampak kulit makin cerah. Nak pakai lotion. Apa pakai lotion tu kat rumah, kalau kat pulau tu betul agak pakai lotion. Lagi betul. Pakai lotion lagi betul. At the moment, from now on, video aku memang tak ada berdasarkan pulau lah. Which is the actual reason aku start YouTube. Aku sebenarnya memang nak tunjukkan korang live aku dekat pulau. Tapi for the moment, kalau aku nak teruskan konten YouTube, kalau korang still support aku,
Video aku kebanyakannya akan video banyak vlog harian lah. Ada tiap hari, tapi aku akan cuba buat lah sekerap yang mungkin. So if you guys ada yang baru tengok channel ni, please consider yourself to subscribe lah.